Okay, ini merupakan episod pertama. Kita cakap episod pertama sebab kita tak tahu akan ada episod banyak lagi ke tidak, mengikut kerajinan. Mengikut kerajinan dan mengikut inilah. Episod pertama, entahlah, tajuk dia, di mana kita akan berkeluh kesah Mak Isah. Kau nama kau Aisyah kan? Kita akan berkeluh kesah Mak Isah tentang apa sahaja perkara yang berlaku semenjak 2 menjak ni. Yang penting tadi ada serempakan Diva AA. Bukanlah terserempak, tapi lah nak kata terserempak sebab tak tegur. Jadi nampak daripada jauh. Macam celebrity sighting macam if you were to be there dan lipat dengan dia, I wouldn't judge, you know. I tahu kenapa terlalu awal lagi untuk jemput untuk ni lah. Kalau kita nak bayar pun, I hanya ada beberapa biji orange je lah. Ada? Not now lah. Entahlah sebab memang banyak perkara-perkara yang berlaku sekarang ni memang mengundang entahlah Contoh I tahu banyak. Contoh yang paling besar minggu ni memang perang cyber antara South Korea dengan Southeast Asia. Laju babe. Okay, teruskan. Perang cyber antara South Korea dengan Southeast Asia. It's no longer. Kenapa perang kan? Dua-dua nama ada South kat situ. Kenapa kita perlu perang? Kan? Itulah. Tapi correct me if I'm wrong dia semua bermula daripada benda simple je. Betul tak? Dia bermula daripada ada seorang mamat ni, dia datang event konsert, tak pasti konsert ke event, tapi berdatang event K-pop dekat Malaysia. Dan dia ada fansite lah. Maksudnya dia tak tahulah dia bekerja untuk fansite tu dia punya, tapi fansite kan ada banyak ambil gambar-gambar untuk letak dekat fansite tu. Jadi dia telah membawa kamera National Geographic. Yang ada yang lens dia panjang gila tu. Dia telah bawa kamera National Geographic tu untuk tak tahulah kau nak rekod apa kan yang sampai memerlukan kamera National Geographic tu. Tapi I don't know, because I'm a concert goer, yes, tapi I'm not like a K-pop concert goer di mana adakah benda ni, is it the norm? Diorang memang selalu bawa benda ni ke apa, kita tak tahu. Tapi yang pastinya organizer konsert tu tak membenarkan kamera sebegitu. Jadi kalau dah memang peraturan dia macam tu, ikutlah kan peraturan dia. Peraturan tak bagi bawa kamera tu, jadi janganlah bawa. My natural instinct sebagai seorang anak Aku dah risau bila dia cakap pasal natural instinct ni, sebab natural instinct dia menakutkan. Ceritakan natural instinct tu. So sebagai anak kedua, kita macam no, bila cakap ikutlah, no, tak nak. Tapi bila jadi you menyokong lah dia bawa kamera National Geographic tu. My first instinct, my first reaction lah. Tetapi bila kita fikir balik, kamera National Geographic tu berapa mahal. Kalau jadi apa-apa kan macam kau berfikir dari sudut material, dari sudut kapitalisme. Faham. Tak bukan kapitalisme, materialistik lah. Materialistik lah. Dia nak buat macam mana kan, hidup ni keras kan. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama, tapi kalau kau tak guna untuk tu, kau nak guna kamera tu untuk apa? Best kepala orang depan. Kau tak biar sekarang. Tak, bukan maksudnya kau dah beli kamera tu dah mahal kan. Tak bawa pergi konsert di mana itulah salah satu fungsinya. Habis tu nak kamera tu nak buat apa? I don't know. Ambil gambar musang. Memang betul-betul National Geographic lah. Okay, faham. Tapi tu nak tanya juga, dia memang wajib datang Malaysia ke? I mean macam dia punya artis tu daripada South Korea kan. So kenapa dia tak tengok dekat negara dia maksudnya? Susah kita nak jawab soalan tu. Tak jawab pun tak apa saja. Tak, sebab mungkin dia rasa kalau dia datang dekat Malaysia kurang dia perlu battle tiket ke apa. I see. Dia tak tahu Malaysia ni kau nak battle rembayung pun sampai hari ni aku tak dapat lagi. Jadi konsert apa tak lagi. Bercakap daripada segi malas kan, people have told me yang kalau nak battle masuk dalam queue saja dah macam 4 jam I don't know. Tak tahu, sebab setiap kali masuk memang dia kata sorry, we are fully booked. Nampak tak pernah try. I mean macam I respect lah orang try because I am too lazy. Faham. Tapi memang dibuat kita bermalas-malas pun. Maksudnya sambil-sambil duduk-duduk macam terfikir pula nak cek rembayung ni. Macam tu je lah. Kita tak effort sangat lah. I see. Tak effort sangat lah tu. Effort dia adalah macam I heard boleh buka pukul 9 malam
Ni pun tak tahu juga. Tak tahulah, ada orang punya cakap ada dia punya ni. dia cara dia. Ada SOP dia. Ada SOP. Dia macam pukul 9 Dia benda buka. tu buka. So dia macam dah bersedia depan PC macam macam tu ke? Tak dapat lah aku check pukul 1 pagi. Sebab tu kita bukan food reviewer, nampak tak? Kita malas. Kita tak review apa-apa sebab kita tak ada effort. Malas ke isu dia? Tak ada masa untuk kita buat reservation. Jadi menjawab kepada soalan itu, mungkin dia rasa Malaysia ni betul tiket dia tak terus, dia mampulah untuk dapatkan tiket tu untuk dia tengok dekat Malaysia. Dan tak tahu modus operandi. Baru-baru ni kan I dengar orang sebut modus operandi tau. So dia modus American. Oh really? So modus operandi is UK? I tak tahu sebab macam kan dulu kan kita ada multimedia kan. So macam ada orang datang ke macam dia lecturer ni sekolah kat US kan, kita ingat lah. Tapi macam multimedia kita macam multi. Itu yang pernah dengar. So multi pernah dengar. So bukan sama ke? Tak tahulah wallah. Tapi itulah dia punya MO senang cerita. Ya senang. Bukan medical officer. Nanti bukan. MO dia adalah mungkin dia memang pergi daripada satu konsert ke satu konsert untuk mendapatkan gambar-gambar yang macam, kau dah tahu gambar yang macam bila kita tengok video dia kita macam wow, kau ambil video ni pakai biji mata ke? Macam tu lah kualiti gambar yang dia nak kot. Yang cukup berkualiti supaya orang then flock to his fansite. Tetapi dia telah ditendang keluar lah sebab tak menepati peraturan. Dia bila tendang keluar dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati dia mengamuk kat online. Dia mengamuk kat online. Kita punya warga Malaysia kita pun cakap lah, kata macam tak boleh lah mengamuk macam ni bro, sebab kau yang salah kan. Jadi dia dah jadi insult dia dah menjadi lain dah. Lepas tu sejenis yang korang ramai-ramai pergi tengok konsert ni pun kenapa korang pergi tengok lah muzik korang sendiri, kenapa korang tengok K-pop? Masalahnya tu dekat negara kan kita. Habis tu siapa yang nak tengok kalau bukan orang Malaysia? Itulah. Bila dia dah marah balik macam tu, kata tengoklah muzik kau sendiri, apa salah kau sibuk nak tengok K-pop juga. Jadi orang macam macam tu kan. Jadi semua pun dah bantai dia balik. Bila bantai dia balik, dia dah tak ada orang kata dah tak ada modal kan. Betul dia tu yang dia letak gambar gorila tu. Dia nampak gambar gorila tu. Dia cakap semua orang Southeast Asia rupa dia macam gini. He's not wrong by the way. I mean like kenapa kau cakap? Kenapa kau mengiyakan? Kau di pihak mana sekarang ni? Tak adalah. Kalau ikut kan, kalau kita ambil teori Darwin. Tak ada. Kau nak ambil teori? Tak. Sebab apa? Apa rupa ni menjadi sensitif? Sebab the audacity and the hypocrisy of it all. Sebenarnya I get it lah. Sebab dia datang daripada South Korea yang kita tahu memang like agak famous lah dengan plastic surgery kan. Jadi macam double eyelid gitu. Muncullah segala perbalahan tentang like macam look at this, my double eyelid is natural. Tak payah pergi buat surgery untuk double eyelid lah apalah. Lepas tu kenapa kau tak pakai? So kita pun membantai balik dengan cakap, kenapa kau tak pakai DP kau sendiri? Kenapa kau pakai DP artis Korea? Nampak sangat kau tak berjaya menunjukkan muka kau yang sebenar. Sebab kau tak ada natural beauty kan? Macam tu lah orang kita pun kan. Tapi orang kita punya retaliation tu, reaction is a reaction. Betul kan. Dia lebih betul lah, retaliation betul juga. Dia bukanlah macam dia macam macam tu lah. Kau kata aku bagilah cantik sikit tak? Tak cantik pun. Macam kita bergurau macam biasa kan, kita agak kasar. Kau cakap macam ni, aku cakap macam ni. Kau dah cakap macam ni. Fair lah. Sebab kita sebenarnya chill je sebenarnya. Dan walaupun kita go there, kita sampai gelak-gelak je. Macam tu. Tapi dia dah melibatkan siblings yang lain. Bila kita dah masuk, dia bukan siblings sekarang ni je. Siblings and cousins. Distant cousin. Tapi yelah, dia dah melibatkan sebab macam Arab, Turki. Yang tu macam I tak bajet dia boleh join sekali masalahnya. Macam mungkin tak tahu lah, dia nampak macam dendam dia dalam simpan dia tau. macam
Yes. Dia tak nampak gaya macam benda ni like tiba-tiba. Tak, dia dah macam dendam kesumat yang dah lama gila tersimpan. Dia menunggu masa je untuk keluar. Sebab kalau kita dengan our siblings is more of like really siblings dia macam yang hari-hari gaduh punya. Macam memang betul siblings. Goblok lu, anjir lu. Ini itu sini kan. Jadi dia macam hari-hari punya, memang hari-hari punya gaduh. Yang ni macam dipendam lama tau. Macam banyak benda yang dia sakit hati ni. Dengan South Korea ni, apa agaknya yang dia sakit hati, simpan pendam lama, tiba-tiba keluar semua benda. Yang kesiannya South Korea ni, sebab dia ingat macam China, Japan akan berada di pihak dia. That's so embarrassing. Kenapa dia menyangka begitu? Kesian juga sangkaan dia jauh Malaysia macam tu. Sebab China memang macam tiba-tiba China bantai dia orang teruk gila weh. Bila pergaduhan ni berlaku, dia akan tiba-tiba di pick up oleh news site yang bermacam-macam kan. So news site ni akan report lah. Lepas tu adalah keluarlah gambar gorila tu balik. Bila news site tu report, lepas tu dia kata dia menyamakan rupa Southeast Asia ni dengan chimpanzee. Soalan yang seterusnya, gorila dengan chimpanzee sama ke? Tak tahu. Kau gelak awal-awal sebab kau tahu kan soalan yang aku akan tanya. Tak, because I never thought of that. Dengan chimpanzee ni sama ke? I don't know. Is it like macam tiger and cats? Macam tu ke? Dia di bawah satu keluarga. Dia kan, dia tak teruk sangat tau soalan ni. Sebab apa, bila mengenangkan di zaman remaja I dulu, satu ketika dahulu I pernah menyangka bahawa cipan ni adalah jangan gelak dulu. Cipan ni adalah nama pendek untuk chimpanzee. Kalau aku seorang bodoh tak apa, aku ajak ramai-ramai bodoh di ketika tu. Sebab I ingat lagi masa tu I pergi jalan-jalan dekat Zoo Taiping tau. Bersama rakan-rakan Puteri Islam. Rombongan Puteri Islam pergi Zoo Taiping. So adalah satu enclosure yang dilabelkan cipan. Cipan. Okey. Kan? Aku dengan confidentnya, sebab ingatkan cipan tu adalah pendek untuk chimpanzee, mengajak orang beramai-ramai melihat ke pokok. Sebab mungkin dia bergayut-gayut di atas sana. Sebab aku tak nampak dia dekat tanah. Chimpanzee tu tak ada dekat tanah. Memanglah tak ada dekat tanah. Yang ada dekat tanah tu cipan. Cipan tu tenok. Tapi nampaklah potensi menjadi influencer kat situ. Tak ada. Dia bukan influencer yang baik lah maksudnya. Jadi kan selalu kan kalau macam orang kan tanya like, if you went back in time and met your younger self, what would you tell her? Apa semua. Ni benda spesifik aku nak beritahu. Aku tak nak beritahu dengan benda lain. Kalau aku jumpa dia, aku cakap, di satu ketika kau akan pergi ke Zoo Taiping dan kau akan membodohkan diri kau. Bila kau nampak enclosure yang bertanda cipan tu, kau diam. Itu je nak pesan dengan dia. Lain tak pesan. Kalau dia tanya, how's my life, who did I get married, tu pesan semua tu tak penting. Kau diam. Kau bila kau pergi Zoo Taiping, kau nampak enclosure cipan tu, kau diam. Itu je aku nak pesan. Tapi lain tak ada apa-apa dah. Patutnya orang tak tahu. Sekarang orang tahu macam mana. Sebab ada witness. Okey. Kan dia ajak beramai-ramai. Jadi sebelum witness tu buka aib kita buka aib kita dulu. Yelah. Itu yang terbaik. Sebab nanti kalau orang buka nanti lagi pedih. Biar kita sendiri yang buka aib kita sendiri. Betul. Itu sebenarnya. Jadi war ni masih ongoing Dia belum habis lagi Masalah ni dah ada shift, pembahagian shift. Ada Ada pembahagian shift. Sebab ni kan nak kita ada perayaan, kemudian nak puasa. Jadi dia dah bagi shift ni nak raya tau. Korang tolong perhatikan komen-komen ni. Korang perhatikan. Ya, nanti bulan puasa sampai maghrib tu tak apa, kita orang akan take the shift. Macam tu. Ya. Wow. So kita yang puasa, sebab dia dah escalate tau. Sekarang ni dia dah escalate ke Islamofobia. Dia dah escalate ke makan pakai tangan. Tak pasal-pasal dia dah escalate kepada macam you are all South Indian looking. Macam dah macam mana? Bagaimana? South Indian. Bukan South Indian, sorry. South Asian looking. Maksudnya South Asian is India punya region. South Asia. South Asian looking. Sorry. Apa semua macam like, why you proud of that? Aku macam like, why are we not proud of it? Exactly. You got Indian blood, I also got Indian blood. We very proud, no problem. Kenapa tanya soalan ni pelik kan?
South Korean tu rasakan benda ni is an insult. Sebab apa, dia punya beauty standards ialah macam you kena putih, you kena apa nama ni, you kena runcing, you tak boleh macam pipi terlampau makan pau macam ni, tak boleh. Agaknya lah kot. Jadi dia menganggapkan benda tu tak cantik. Jadi bila dia throw benda tu dekat kita, dia anggap macam benda tu insult. Macam like projecting lah. Macam benda tu bukan insult, babe. Kalau kau rasa muka kita orang macam ada darah-darah India, itu bukan insult, babe. Tahu tak apa. Dia orang menang Miss Universe, Miss World berapa banyak kali. Kau nak cakap muka aku macam Aishwarya Rai? Kan? Thank you. Terima kasih. Macam tu. I think the biggest issue is that nampak sangat dia apa nama ni, a bit too far removed from the rest of the world lah kot. I think lah. A bit isolated from what the rest of the world thinks is good, is nice, is acceptable. Mungkin lah. Jadi tu yang ramai orang simpan dendam dalam tu. I see. Sebab dia rasa macam selama ni kau rasa kau superior, selama ni kau rasa macam kau jauh daripada dia orang, daripada kita orang, dan kau rasa kau superior. Dia Yalah kot sebab dia satu putih. dendam dalam tersimpan lama. Bila munculnya opportunity untuk bergaduh ni, gaduh. Tabuh habis-habis. Saya kita hari-hari sebenarnya bergaduh dengan siblings. Dia tak tahu kita punya gaduh ni macam mana. Apa insult muka tak cantik ni? Biasa. And it's actually macam yang video yang macam yang member-member lepak dekat tepi pantai. Ya Allah. Dugong. Sampai hari ni. Tahu tak? Sampai hari ni, babe. Sampai hari ni benda tu diputar ulang dan tak dianggap insulting. Benda tu dianggap comel kan. Kalau itu mereka rasa menghina kan, macam mana dengan lawak-lawak kita dengan adik-beradik kita yang macam kau nak pungut sebenarnya. Ya betul. Sebenarnya kau dulu ambil kau gaduh sampah. Betul. Kau ingat tak dulu masa kecil ada uncle ni jual sayur. Satu hari tu dia pergi tahu dia nak buang sampah kat tepi dia. Habis tu berkembar tiba-tiba dia ada nampak baby kat situ. Kau mak ambil. Macam ni nak deal lah. Kasar babe masalahnya. Tak biasa. Dan benda ni dia akan bagi tahu bila budak ni dah faham boleh proses emotion tau. Dia bukan umur 3-4 tahun. Tak. Apa guna? Dia budak tak boleh nangis. Dia tak boleh nangis. The point is to make him cry. Kasar masalahnya. Dia Takat rupa ni macam tak ada apa. Kau nak cakap muka macam gorila. Kita siap boleh buat lagi. Mantap kalau kau nak. Tak ada masalah kan. Apa yang kau nak terasa sangat? Tak tahu lah. Is on the tak, maksudnya dia pun kena faham juga yang bila kita bergaduh dengan diorang ni, yang rengsaknya tu lebih diorang. Kita sambil-sambil je. Yang ni pun ada nampak komen macam korang ni spend masa bergaduh apa semua ni. Babe, kau tahu tak? Dia tengah makan ni boleh type. Tak ada hal. Sambil-sambil. Tahu tak apa? Bergaduh ni sambil-sambil. Tahu tak apa? Silap-silap macam tengah borak dengan pasangan ke apa. Jap. Nak reply komen ni. Okey, apa tadi? Dia tak faham kita ni dibesarkan oleh pakcik-pakcik yang tengok Gusti kat warung. Jadi kita dah biasa menengok macam pergaduhan sambil minum kopi. Jadi benda tu kalau you rasa it's just on the internet tidak membawa apa-apa erti, then tak apalah. Tapi it should be like that lah. Tak payahlah gaduh lama-lama kot. Tak penat. Boleh kot kalau nak gaduh lama-lama. Bergantung pada stamina. Sebab kalau kita siblings ni, kita gaduh-gaduh manja. Tak ada masalah. Sebab kita tahu esok akan muncul benda lain lagi nak gaduhnya. Jadi stamina tu kena sentiasa. Tahu? Dah keluar notis. Dia kata macam okay, ambil giliran. Kita fokus benda ni. Nanti dah ada keluar schedule. Schedule dah keluar, babe. Jangan. Itulah level tak seriusnya benda ni. Jadi maybe itulah dia. Taklah doi. Jangan idolakan tak siapa-siapa. Mungkin kulit dia cerah sikit dan ni satu masalah. Ini sentiasa menjadi masalah. But I think that slowly changing lah. Ya, betul. Benda tu dah mula berubah sikit. Kita tidak lagi terlampau memuja asalkan kulit dia cerah sikit ke apa ke. I don't think that's I think it's slowly changing. Mungkin ini adalah era kebangkitan di mana orang macam sedar yang macam benda yang selama ni mungkin dipuji ataupun dipuja dah macam tak patut dipuja lagi. Betul. Tak patut dipuja dan tak patut dipuji lagi. Yang membawa kepada kita punya first topik tadi, iaitu South Korea versus Southeast Asia tu. Benda ni perlu berubah lah. Perlu berubah sebab
Kita ni banyak orang pandai tau. Betul. Banyak gila orang pandai. Not me lah, tapi ramai orang pandai. Dia orang dah bagi disclaimer. Don't look to me. Macam betul. tu. Mungkin ini era di mana apa yang kita macam kita kalau kita puja benda tu terlampau ekstrim, kita puji benda tu terlampau ekstrim, mungkin ini era di mana true colours ditunjukkan. True colours. Jadi dia dilondehkan dari segi itulah. Macam sekali lagi kita berbalik semula kepada topik South Korea versus Southeast Asia tu. Bukanlah nak kata dia orang ni tak bagus, bukanlah nak kata dia orang ni telah dilondehkan ke apa ke, tidak. Cumanya di tengah-tengah peperangan cyber South Korea dengan South Asia ni, tiba-tiba kita ada satu semangat sibling kita, di mana kita tiba-tiba macam okeylah, kita tak payah pandang sangat K-pop. Kita tengok kita punya C-pop. Betul. Kita tengok kita punya talent sendiri. Dan sebenarnya ada banyak talent kita yang telah di-unearth-kan. Betul. Daripada perbalahan cyber South Korea dengan Southeast Asia ni. I respect. I idoler by the way. Bye. Lah tiba-tiba nak cakap I'm an idoler lah. Macam like saya sentiasa menyokong dollar. Jadi marilah kita beramai-ramai tengok dollar. Question. Someone sebut Mafilindo tau. Ya. When was the last time you last heard Heard of Mafilindo? Mafilindo kan? Naik balik. Semangat ni. Ya, betul. Memang betul pun. Kita ada banyak talent-talent kita sendiri yang kita overlook kerana macam yelah, because K-pop took the world by storm. Jadi they became a global sensation. Jadi kita pun memandanglah ke arah global sensation. Tapi sebenarnya kita punya local and regional talent kita sebenarnya sangat-sangat banyak. I lebih kepada Japan lah. Kau tiba-tiba Jepun orang tengah cakap pasal Southeast Asia. Anak kedua kan. Macam kita memandang K-pop tak. I lebih memandang Japan. Bila kita kata kita secara the general public. So I pun bukan peminat K-pop. I pun lebih kepada lebih kalau macam daripada segi drama, I lebih menyukai J-drama daripada K-drama. I rasa kalau K-pop, I rasa itu pun lama. Dan I juga peminat tegar drama Malaysia, guys. Oh yes. Jadi ni kena kau apa? Ini Yahat. Besok kau nak tengok Bisik Asmara kan? Aku tahu kau follow. Tiap-tiap malam dia update. Tiap-tiap malam dia update weh pasal Bisik. Kau ni rasanya penyondol. Lelaki semua suka perempuan gila macam ni. Dia emo. Tu kata pukul 9 malam tu orang lain fokus nak ambil reservation dan bayang tu, aku tak boleh. Sebab aku kena dengar. Dia punya dia merentan pasal Bisik Asmara tu, pasal drama pukul 9 malam. Dia 9 pukul 10. Dia pukul 10 lagi. 9 kita punya gossip session, pukul 10 merentan pasal tu. Sebab tak follow sangat cerita penyondol. Tapi dia macam kalau tak follow, dan pada tak follow kalau sangkut satu episod habis. Dia bukan sebelum ni kan, I'm pretty sure banyak cerita penyondol kan. I tak sangkut tau, tapi yang ni sangkut. So macam so dia macam penyondol / perempuan gila macam tu. Ya betul. Dan persoalan yang kita wujudkan ialah kenapa lelaki boleh fall untuk perempuan gila macam ni. Perempuan gila ni semua perempuan ada level gila dia, kita faham. 1 sampai 5. So yang ni 5 terus. Faham, tapi mungkin lelaki ni dia confuse antara perempuan gila dengan perempuan tergila-gilakan dia. Mungkin dia anggap perempuan gila tu adalah perempuan tergila-gilakan dia. Maybe. Adakah lelaki memang suka melayan gila perempuan macam ni? Adakah tercabar kot? Macam ni cabaran. This exciting. It's challenging. Cabaran Takeshi tak boleh masuk. Banyak lagi cabaran lain kot. Apakah tanda-tanda yang suami anda sedang disondol? Mungkin kita perlu tahu. Dia tak berenggang daripada handphone dia, masuk dalam toilet pun bawa handphone. Apa lagi? Banyak. Ada tanda-tanda yang macam sas. Selalu di situ 903 dah telefon. 903 jam. 903 ni combination ke? 903. Tiba-tiba pada hari tersebut dia tak call. 9.25. Lepas tu hari esok tu 9.47. Saja tak nak kasih nombor genap. Lepas tu so it's a cause of concern lah. Maybe lah for some people. Tapi ni bahaya juga. Dia akan membuatkan orang paranoid tentu hala. Cuba kalau it's not my fault. It's not my fault. I'm not responsible. For your understanding. So pertama sekali jangan layan. Jangan layan. Tetapkanlah boundary-nya di situ. Okey, rasanya kita dah cover lah segala topik-topik yang kita nak cover yang berlaku 2-3 menjak ni.
Tunggulah kalau nak tunggu untuk episod seterusnya di mana kita akan berkeluh kesah Mak Isah ni. Anggap sajalah anda sedang berborak-borak dengan kawan-kawan anda. Okey. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa dan selamat menyambut tahun baru Cina. Yes, is the year of the fire horse. Oh ya, fire bukan horse je. Bukan setakat horse je, fire horse. My god. Yes. Okay. Jadi, maksudnya kita tak boleh Main firework. Oh, bukan. Biarkan fire horse tu je yang kedekut. Okay, bye-bye.